Right, semua. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu dan selamat sejahtera cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alina ikhwanana wa syur alaina bil fadli wa ya rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Okey kelas. Duduk semua. Tak mau. Okey. Okey cikgu, sebelum cikgu nak mulakan kelas, cikgu nak tanya. Sebelum ni kita dah belajar pasal apa untuk kelas sebelum ni? Trend guna tenaga dan trend pendapatan, betul? Okey, sebelum kita sambung topik kita, cikgu nak tanya. Kalau macam dekat dalam negara kita ni, kalau ada ramai pekerja yang diberhentikan kerja, kalau ramai pekerja yang tak kerja, itu boleh dipanggil apa? Pengangguran. Okey, pengangguran, betul. Tapi kalau macam pengangguran ni, dia adalah orang yang boleh bekerja tapi dia tak bekerja, diberhentikan kerja. Okey. Bila berlakunya pengangguran akan berlaku kemelesetan ekonomi. Okey. Bila pengangguran ni meningkat, ia menunjukkan ekonomi yang perlahan dan merosot. Okey? So hari ni kita nak sambung trend yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita nak sambung trend persekitaran ekonomi. Boleh buka muka surat 95. Okey. Untuk hari ni, cikgu akan terangkan kita punya objektif, okey? 95. Okey, yang dekat belakang nampak tak apa yang cikgu tulis ni? Okey, boleh tolong bacakan? Apa dia? Tolong baca. Yang kedua? Okey,
Okay, so hari ni kita akan, kamu semua akan belajar untuk melukis bentuk graf kitaran ekonomi dalam trend pertumbuhan ekonomi. Hari ni kita nak masuk pasal trend pertumbuhan ekonomi, betul? So, kamu dekat sini kamu akan dapat untuk melukis bentuk graf kitaran ekonomi. Daripada bentuk graf kitaran ekonomi tu, kamu akan dapat menyatakan dua keadaan bagi fasa kemelesetan dan fasa melambung dalam graf kitaran ekonomi. Okay, di mana kamu akan dapat untuk melukis graf dan kamu akan dapat menyatakan dua keadaan fasa, iaitu fasa kemelesetan dan fasa melambung. Okay. So kita pergi pada subtopik kita pada hari ni. Okay, dekat muka surat 95, cikgu nak minta seorang tolong bacakan apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan ekonomi. Okay, siapa boleh tolong bacakan? Des boleh tolong bacakan? Pertumbuhan ekonomi menyebabkan perniagaan berkembang dengan pesat. Keuntungan dalam perniagaan yang meningkat akan menyebabkan perniagaan membayar cukai keuntungan yang tinggi kepada kerajaan. Sementara itu, penduduk juga akan mendapat pendapatan daripada gaji dan upah yang semakin meningkat. Dengan jumlah keuntungan pendapatan yang dibayar oleh pekerja turut meningkat. Kerajaan akan menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk membangunkan negara termasuk dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi pesat dalam sebuah negara akan mendorong perkembangan sebuah perniagaan. Okey, betul. Terima kasih. Okey, maksud pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi ni adalah ekonomi yang tengah berkembang dengan pesat. Okey, lepas tu bila ekonomi berkembang dengan pesat, so peniaga-peniaga ni akan dapat meluaskan dia punya perniagaan. Okey. So bila dia dapat meluaskan dia punya perniagaan, dia mesti akan dapat lebih banyak keuntungan. Okey, so daripada keuntungan tu, dia akan dapat bayar lebih cukai. Okey, bila dia dah banyak untung, dia akan dapat bayar lebih cukai. Cukai tu akan disumbangkan kepada pihak kerajaan untuk bantu membangunkan ekonomi negara. Okey, boleh tak? Itu adalah maksud pertumbuhan ekonomi. Okey, lepas tu dekat dalam trend persekitaran ekonomi ni kita bagi kepada dua fasa. Okey, fasa yang pertama adalah fasa kemelesetan. Fasa yang kedua adalah fasa melambung. Okey, kita ada dua fasa, fasa kemelesetan dengan fasa melambung. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam lagi pasal fasa kemelesetan dengan fasa melambung, cikgu nak kita tengok graf yang ada dekat muka surat 96. Okey, awak nampak tak graf kitaran ekonomi? Okey, dekat sini cikgu akan lukiskan dulu dia punya graf ni.
Okey. Ini merupakan graf sekitaran ekonomi. So, cikgu nak kamu nanti akan tahu cara untuk melukis graf sekitaran ekonomi ni, okey? So, kamu nampak tak dia punya garisan ni? Okey, yang ini adalah fasa kemelesetan. Yang warna merah ni nampak. Okey, lepas tu yang warna hijau ni adalah fasa melambung. Okey. Dekat sini, fasa kemelesetan adalah fasa 1. Fasa melambung adalah fasa 2. Okey. Bila dalam pertumbuhan ekonomi, peniaga ni akan bila berlakunya pertumbuhan ekonomi, perniagaan akan menjadi semakin pesat. Untung akan semakin meningkat. Okey, lepas tu dan bila perniagaan berkembang pesat, untung semakin meningkat, peniaga-peniaga ni akan boleh mampu untuk bayar cukai kepada kerajaan. So, bila berlaku kemelesetan ekonomi, maka peniaga-peniaga ni mampu tak nak bayar cukai dekat kerajaan? Tak mampu. Sebab apa? Sebab pendapatan peniaga pun semakin rendah, semakin menurun. Okey. So, kita akan pergi apa tu yang dimasukkan dengan fasa 1, iaitu fasa kemelesetan. Okey. Fasa kemelesetan, macam cikgu cakap tadi, bila ekonomi tak berkembang, ekonomi jatuh, jadi pendapatan pun akan semakin menurun, pendapatan merosot. Okey. Jadi dekat fasa kemelesetan ni, bila pendapatan merosot, bila pendapatan peniaga tu merosot, adakah dia akan mengembangkan lagi perniagaan dia? Takkan, sebab dah menurun, dah down dah, betul? Okay, so untuk fasa kemelesetan ni, kamu boleh tulis dia punya point adalah pendapatan kerajaan merosot. Bila pendapatan kerajaan merosot, so peniaga-peniaga ni tak dapat nak kembangkan perniagaan dia kan. So bila tak dapat nak kembangkan perniagaan dia, so pekerja-pekerja yang bekerja dekat dalam syarikat tu, adakah dia stay ataupun diberhentikan? Diberhentikan. Jadi akan berlaku peningkatan. Betul. Okey, peningkatan pengangguran ni berlaku disebabkan apa? Disebabkan diberhentikan kerja. Okey, bila pendapatan kerajaan merosot, berlakulah peningkatan pengangguran disebabkan peniaga-peniaga ni memberhentikan kerja. Memberhentikan kerja kepada para pekerja dia lah. So pekerja-pekerja dia ni tak dapat nak, maksudnya bila perniagaan tu tak dapat nak survive, so nak tak nak dia kena downsizingkan dia punya perniagaan. Jadi bila dia dah downsizingkan dia punya perniagaan, maka akan berlaku pengangguran. Okey, ingat tak kita ada belajar inflasi, deflasi? Okey, kalau kamu ingat lagi, deflasi tu apa? Penurunan harga barangan secara berterusan. Okey, so dekat fasa kemerosot, fasa kemelesetan ni akan berlaku, akan meningkat apa? Dia punya kesannya apa? Akan wujud deflasi. Kesannya akan wujud okey, faham tak? Bila fasa kemelesetan ni, semua yang negatif-negatif je. Okey? Bila pendapatan kerajaan merosot, maka akan berlakulah downsizing dekat syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan. Lepas tu akanlah berlakunya peningkatan pengangguran sebab pekerja-pekerja diberhentikan kerja. Dan berlaku kesan wujudnya deflasi. Boleh? Boleh tak? Ada yang tak faham? Boleh? Okey, kita pergi pada fasa melambung.
Okey, nampak tak yang warna hijau tu fasa melambung? Okey, fasa melambung bermakna kalau meleset dia dekat bawah, melambung dia ke atas. So, bila dah macam bila dia melambung, apa yang akan jadi? Apa? Punca pendapatan meningkat. Okey, punca pendapatan meningkat disebabkan apa? Okey, macam ini. Okey, bila fasa meleset, pendapatan kerajaan merosot. Okey, disebabkan apa? Disebabkan tak ada permintaan barangan. Maksudnya bila pendapatan kerajaan tu merosot, maka permintaan barangan pun semakin menurun, akan menyebabkan peniaga-peniaga ni kurang pendapatan lah. Bila kurang pendapatan, maka akan berlaku downsizing dekat dia punya perniagaan. Bila berlaku downsizing dekat dia punya perniagaan, maka pekerja-pekerja akan diberhentikan. Maka berlakulah peningkatan pengangguran dan kesannya akan wujud deflasi. Okey, bila fasa melambung, cuba kamu baca dekat dalam ni. Okey, fasa melambung ni kan? Dia kata perniagaan akan menambah pengeluaran produk. Okey, kamu boleh tulis dekat sini menambah pengeluaran produk. Okey, bila berlaku penambahan pengeluaran produk, maka peniaga-peniaga ni akan dapat tingkatkan lagi tak pendapatannya? Dapat. So, peniaga akan dapat meningkatkan pendapatan. Okey, bila berlaku penambahan pengeluaran produk, peniaga dapat meningkatkan pendapatan. Tapi dalam pada masa yang sama berlaku penambahan pengeluaran produk, adakah company-company ni akan hire pekerja baru untuk bantu dalam penambahan pemprosesan produk tu? Akan bertambah, betul? Jadi penambahan pekerja. So, bila ada berlaku penambahan pekerja, akan berlaku pengangguran ke? Tak. Jadi, bila ada berlaku penambahan pekerja, ada pendapatan meningkat. Jadi, pekerja-pekerja ni tak akan dibentikan lah, malah akan dibagi lagi peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja yang maksudnya kepada penganggur-penganggur untuk bekerja. Okey? So, bila dah macam itu, bila pendapatan meningkat, gaji semakin naik ke semakin turun? Semakin menaik. Boleh meningkatkan apa? Peningkatan upah pekerja. Upah pekerja ni gaji lah. Okey? So, bila dah ada penambahan pekerja, peningkatan upah pekerja, maka peniaga-peniaga ni boleh tak kembangkan lagi perniagaannya dekat peringkat antarabangsa? Boleh. Jadinya akan menjalankan perniagaan. Apa kalau kita cakap daripada barangan Malaysia, kita jual pergi ke luar negara, kita panggil apa? Ekspor. So, apa nak buat ayat dia? Perniagaan ke tahap antarabangsa. Okey, perniagaan ke tahap antarabangsa bermakna akan dapat untuk mengeksport barangan buatan Malaysia. Okey, boleh tak faham tak? Okey, cikgu nak bagi satu contoh lah. Contoh, kalau macam cikgu ada kedai makan. Okey, bila dekat fasa kemelesetan, apa akan jadi dekat kedai makan cikgu? Sebab apa bengkok? Sebab pendapatan. Okey, contoh, kalau kedai makan, cikgu buka kedai makan Okey, dekat fasa kemelesetan ni akan berlaku faktor-faktor macam ni lah. Pendapatan peniaga tu merosot disebabkan apa? Tak ada customer yang datang. Kesannya akan jadi makanan-makanan dekat kedai makan cikgu pun akan semakin tak habis lah. Masak banyak tapi tak habis. Sebab apa? Sebab tak ada orang datang pun. Jadi
dekat fasa kemelesetan ni, cikgu rasa penjagaan cikgu macam tak mampu nak survive. Sebabnya buka kedai makan, dah masak banyak tapi tak ada siapa pun datang. Tak ada pelanggan datang. Lepas tu cikgu punya pendapatan cikgu punya penjagaan ni menurunlah. Lepas tu kemungkinan besar cikgu akan berhentikan bekerja cikgu. Sebab apa? Tak mampu nak bayar gaji. Sebab kedai makan pun tak mampu nak survive, tak mampu nak bayar gaji, so cikgu berhentikan bekerja cikgu. Last boleh jadi apa? Bankrupt. Tapi kalau macam dekat dalam negara kita ni mengalami fasa kemelesetan, macam mana sekalipun kerajaan akan sedaya upaya untuk menaikkan balik ekonomi negara. Dia tak akan biarkan negara kita dekat dalam fasa kemelesetan selama-lamanya. Okey? Boleh? Boleh tak faham tak? So bila cikgu buka kedai makan, cikgu punya kedai makan dah semakin berkembang, semakin maju, cikgu berada di fasa melambung. So dekat fasa melambung, kedai makan cikgu akan semakin ramai customer, pendapatan pun meningkat. Mungkin cikgu akan kembangkan lagi cikgu punya bisnes. Daripada satu kedai, satu shop lot, mungkin cikgu boleh kembangkan lagi letak 3 shop lot ataupun letak cawangan-cawangan dekat tempat lain. Okey? Boleh tak faham tak? Okay, ada siapa-siapa yang tak clear? Semua okey? Okay, kalau macam tu cikgu nak semua duduk dalam satu kumpulan, ikut kumpulan masing-masing. Kumpulan hari tu pun boleh. Cikgu nak satu kumpulan dalam 5 orang. Kalau 6 orang, yang lain cukup tak 5 orang? Awak berapa? 4. Awak 5. Awak 4. Awak dengan diorang ke? Awak Izwa dengan Tasha ada tak? Masuk dekat apa dia? Satu kumpulan ikutkan cikgu nak 5 orang je. Okay, boleh tak? Macam awak ke pergi kumpulan lain boleh? Ya, cikgu nak satu kumpulan dalam 5 orang. Kalau awak 2 orang tak ada kumpulan, awak pergi kumpulan yang tak cukup ahlinya, boleh? Apa? Okey. Kalau awak tak nak kan, awak boleh pergi kumpulan belakang, boleh? Sebab awak tadi awak cakap tak nak apa? Cikgu dengar tahu. Okey. Cikgu nak setiap kumpulan ambil satu keping sampul surat ni. Satu keping sampul surat, satu helai kertas dengan marker ni. Marker ambil. Tak kisah satu ke dua boleh. Ambil marker sekali Oh, dah dapat ni. Tak kisah berapa boleh. Awak dah ambil marker? Wan, dah ambil marker? Okey, cuba awak buka dekat dalam sampul tu. Pinjam kejap. Okey, awak buka dekat dalam sampul ni. Okey, cikgu nak awak semua lukis graf macam yang cikgu buat ni. Lepas tu, awak dapat penjagaan apa? Contoh macam kumpulan ni dapat penjagaan kedai makan. Okey, jadi dia kena kaji macam tadi kedai makan bila dekat fasa 1 apa akan jadi, fasa 2 apa akan jadi. So cikgu nak setiap kumpulan kaji. Dalam sampul ni kamu dapat penjagaan apa? Okey? Boleh tak? Okay, lepas tu bila dah siap, cikgu nak setiap kumpulan datang ke depan tampal kamu punya hasil kerja.
Lepas tu tolong bentang. Satu kumpulan cikgu nak wakil satu orang sahaja. Okay? Ini. Kenapa orang tak datang? Cikgu Noraini nak. Yang gerak tu kena marker. Awak tak kisahlah guna marker apa-apa pun ikut yang macam cikgu lukis ni. Tak kisah boleh tak? Tak kisah. Jadi dapat bentuk graf ni Daripada lukis je. Okay. Ini ikut sebiji Okey kelas, cikgu nak kamu semua lukis graf ni macam apa yang cikgu buat. Okey? Tapi kalau kamu buat lagi lawa lah, tak payahlah ikut cikgu buat ni. Cikgu buat tak lawa sangat kan. Cikgu nak nanti siapa yang dah siap tampal dekat depan, lepas tu minta seorang wakil untuk tolong bentangkan. Tak adalah sikit lah. Boleh apa-apa boleh. Idea sendiri boleh. Apa sini? Kesan melambung. Kesan kemelesetan dengan melambung ni kan. Ikut awak punya ni. Tulis sendiri lah. Betul? Pilih antara satu lah. Bukan pilih dua-dua tapi Idea sendiri. macam awak cari isi kan, awak tolong lukis graf dulu. Siapa-siapa tolong lukis graf. Nanti yang lain tolong cari isi. Okey? Awak tolong lukis lah graf ni. Ada fotografi kan? Dia akan melambung kan? Macam ni. So kalau macam servis fotografi ni kan, okey, dekat fasa kemelesetan, dia ada dapat job tak? Kemelesetan. Tak dapat kan? Awak boleh tadi tulis tiada penempahan untuk apa namanya, untuk sesi bergambar ke. Sebabnya kalau servis fotografi kadang-kadang penempahan untuk ambil gambar kan, mesti kalau kita nak ambil gambar kita nak kena tempah dulu kan. Sebab apa tak ada penempahan? Sebabnya mungkin orang sekarang dah pakai handphone sendiri, maksudnya dah ada kamera sendiri. Tu contohnya lah. Jadi kalau ada idea lain kamu boleh bagi. Lepas tu kalau pasal melambung, akan melambung disebabkan apa? Banyak peningkatan, banyak penempahan, ramai orang kahwin, ramai orang nak konvo. Sebab itulah dia punya penyaga apa melambung. Rosetan atas melambung kan? Okay. Yang poin-poin ni kalau rosetan tulis kat sini yang melambang kat situ atau Boleh? Boleh. Okay, kalau macam awak dapat apa kedai elektronik? Okay, kalau pasal kemelesetan, ramai tak orang beli barangan elektronik? Barangan elektronik yang awak tahu apa? Mesin basuh lagi. Okay, sejuk, TV, betul. Benda ni orang akan beli setiap hari ke? Tak kan? So kalau macam mungkin kalau mesin basuh dia rosak, dia akan beli mesin basuh baru. Tapi kalau macam nak beli mesin basuh baru, kalau tak ada duit boleh beli tak?
Tak boleh ya. Jadinya kalau macam ni awak bolehlah tulis apa fasa kemelesatan untuk kedai elektronik ni. Apa namanya? Orang tak ramai beli sebab apa? Tak ada pendapatan, sebab orang pun dah dibentikan kerja. So tak mampu nak beli barang-barang elektronik. Lepas tu bila fasa melambung ramai orang beli sebab apa? Sebab orang pun dah ada kerja, gaji pun dah semakin besar. Tak kisah berapa poin yang awak bagi. 1 atau 2 poin pun cukup. Dah siap dah? Awak bentang? Okay. Kalau Des bentang, siapa yang bagi poin ni? Oh. So kalau macam awak tolong carilah poin untuk fasa kemelesatan dengan fasa melambung untuk kedai makan apa. Tadi macam yang cikgu bagi contoh tu, contoh kedai makan kan? Kejap Awak boleh tak? Awak tolong lukis. Gaussian cari poin. So cepat sikit. Awak boleh tolong lukis lukis macam cikgu buat tu. Lepas tu sama. Okay, macam ni kan. Okay, ni kan fasa kemelesatan dengan fasa melambung. Awak dapat apa? Bengkel motor. Okay, dekat fasa kemelesatan, ramai tak orang akan servis motor dekat bengkel? Orang pergi kerja ramai. Tak, bila fasa kemelesatan, orang pun tak kerja, orang dibentikan kerja. So, kedai bengkel motor ni pendapatannya semakin bertambah ke semakin berkurang? Berkurang. Sebab apa? Sebab orang tak mampu nak servis motor dekat kedai, betul? Awak boleh letak poin tu. Lepas tu, apa namanya? So, pendapatan bengkel motor ni semakin bertambah ke semakin berkurang kalau dekat fasa ni? Pendapatan dia akan semakin berkurang. Sebab apa semakin berkurang? Sebab tak ramai orang yang nak servis motor dekat bengkel motor. Sebab tak ada duit, sebab tak mampu. Itu dekat fasa kemelesatan. Kalau fasa melambung, awak boleh letak bila dah ramai orang bekerja, so setiap hari orang pergi kerja. Kemungkinan besar motor pun nak kena servis, betul tak? So akan berlaku peningkatan pendapatan bagi bengkel motor. Itu adalah dekat fasa melambung. Boleh? Apa dia? 1 atau 2 je? Dah. Tampal ni kat depan. Alamak. Tampal kat depan Tampal kat depan dah. Betul? Cantik ke? Sebelah saya bagi. Dah buat dah yang fasa. Dah buat dah yang fasa melambung. Ni tengok wait. Baru nak tulis. Ya, okey. Dah dapat dah? Okey, kelas dah ke? Okey, kumpulan mana yang dah siap? Cikgu dah minta 1 ataupun 2 poin je. Tak payah banyak pun, 1 ataupun 2 poin je. Ni peniaga, tukar peniaga. Bukan, macam mana? Okay, ni penduduk. Sebab penduduk yang nak beli barang ni kan. So penduduk pun tak ada pendapatan. Jadi penduduk pun tak boleh nak beli barang elektronik ni. Jadi pendapatan peniaga akan semakin berkurang. Pendapatan peniaga akan semakin berkurang. Yes. Pendapatan peniaga untuk poin yang kedua. Lepas tu dekat fasa melambung pula. Okay, bila dah ramai orang bekerja, dah ramai orang
mampu untuk beli barang elektronik. So, pendapatan kedai ni akan semakin mening. Pun boleh ambil point tu. Tadi yang cikgu cakap tadi apa? Pendapatan. Disebabkan apa? Disebabkan banyak permintaan, produk pun banyak dijual. Okey, boleh? Dah. Poinnya dah cari dah? Poin dah ada? Dah ada berapa poin? Gaussian melukis, awak carilah poin. Poin dah dapat? Dah awak dah tolong listkan belum poin dia? Nanti Gaussian tinggal tulis je. Awak listkan poinnya, nanti Gaussian tinggal tulis je. Poin untuk fasa melambung dengan fasa meleset. Boleh? Utaya boleh? Okey, fasa kemelesetan awak itu bengkel motor kan? Okey. Bila dekat fasa kemelesetan, tak ada pendapatan, tak ada penduduk pun tak ada pekerjaan. Jadi pendapatan bengkel motor ni akan berkurang ke akan meningkat? Berkurang sebab apa? Sebab ramai ke orang servis motor time tak ada pendapatan? Tak ramai. Tak ramai orang yang servis motor time tak ada pendapatan. Faham tak? Awak kalau ada bengkel motor, time tu ekonomi kita tengah jatuh. Orang pun tak bekerja, orang pun tak ada duit. Jadi orang boleh ke datang bengkel awak untuk servis motor? Adakah awak nak bagi orang tu servis motor free of charge? Mestilah tak akan, awak pun mesti ada bayar kan? So akan berlaku penurunan pendapatan. So berlaku penurunan pendapatan disebabkan apa? Sebab tak ada orang yang datang untuk servis motor tu. Okey, boleh? Lepas tu fasa melambung. Bila fasa melambung ramai orang dah bekerja. So orang pun akan mampu untuk servis motor dekat kedai awak. So pendapatan kedai awak akan semakin mening. Boleh faham? Awak boleh letak poin tu. Stop. Boleh letak stok je lah. Apa nak buat ayat macam mana? Stok pakai semakin bertambah. Stok je. STOK. Kalau bahasa Inggeris STOCK. Awak nak letak ayat macam mana? Stok apa? Semakin bertambah disebabkan? Siapa yang beli pakaian tu? So banyak pemin. Awak buat poin macam tu. Dah. Yang kerugian dia mendapat pendapatan yang cukup ni kan. Okay. Yang satu untuk untuk yang kemelesetan ni kena bagi 3 poin, untuk melambung 3 poin. Kalau kemelesetan 1, 2 dah cukup. Lepas tu melambung 1, 2 pun dah cukup dah. Kalau melambung boleh mendapat dapat pendapatan kan? Pendapatan yang tinggi. Daripada apa? Daripada sebab ramai orang nak kahwin ambil fotografer, betul? So itulah sumber pendapatan bagi perniagaan ni. Jadi itu untuk yang poin 2 boleh tak kita tukar yang poin pertama ni kemelesetan untuk poin 2? Macam mana awak nak buat? Mendapat lebih penyampaian untuk mengambil gambar. Boleh? Kahwin ni. Boleh? Siapa yang dah siap? Dah? Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey. Okey, kumpulan mana yang dah siap? Boleh tampal dekat depan. Lagi 2 minit
Sebab ramai orang beli barang ni kan. Ha. Ramai membeli. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Penduduk tidak mampu untuk servis motor. Ha, boleh. Sebab apa tak mampu? Sebab tak ada. Ada orang tak ada. Ha. Sebab tak ada juga sebab apa? Sebab tak betul. Sebab tak kerja. Ha. Jadi pendapatan bengkel motor akan semakin Menurun. Ha. Dah. Okey, siapa yang dah siap tampal dekat depan. Okey, Izwa ke Natasha tolong tampal awak punya graf kat depan. Sini, tampal. Awak dapat kan? Tu, tampal lah. Sikit lagi. Okey. Okey, siapa yang bentang untuk kumpulan awak? Seorang je. Natasha bentang. Izwa je bentang. Ha, tampal. Okey, kumpulan Adam dah siap dah? Okey, kalau dah siap tampal. Ini siapa yang bentang ni? Siapa yang bentang? Okey, cikgu nak seorang diwakil datang ke depan, tampal dan bentang. Tampal, lepas tu bentang. Boleh dah. Okey, cepat. Okey, untuk kedai elektronik, cikgu nak ahli kumpulannya datang seorang ke depan untuk bentang. Awak baca je apa yang awak dah tulis ni. Baca je. Okey, kumpulan servis fotografi. Cikgu nak ahlinya seorang datang ke depan untuk bentang. Ah, boleh. Sekarang bukan esok hari ni. Ha? Ha, boleh lah kalau kawan takut nak teman boleh. Ha, cepat. Adam punya dah siap? Ha, boleh. Siapa yang bentang kumpulan Adam? Ada. Atas bawah? Bagi tadi. Atas bawah kan dia tampal. Ha. Tapi yang bentang. Ha. Merah atas. Atas ni awak bentang eh? Awak ke yang bentang? Siapa yang bentang? Awak baca je apa yang awak dah tulis tu. Okey, cepat. Okey, kumpulan siapa nak bentang dulu awak? Cepat. Okey kelas, dengar. Kumpulan Izwa nak bentang untuk perniagaan dia. Dia menjaga kedai jual elektronik. Okey. Tak apa, baca je. Masa kemelesatan pendapatan produk tidak. Dengar apa yang Natasha nak bentang. Okey? Semua dengar. Fasa kemaslahatan pendapat penduduk tidak mencukupi membeli produk. Okey. Yang kedua, pendapatan perniagaan semakin menurun. Fasa 2 melambung, pendapatan semakin meningkat. Ramai penduduk yang membeli produk ini. Okey kelas. Untuk kumpulan
Okey, untuk kumpulan Izwa, dia dapat kedai elektronik, okey. So bagi fasa kemalaysiaan, tiada pendapatan penduduk tak cukup untuk membeli produk, betul? Sebab apa? Sebab tak ada pekerjaan, okey. Lepas tu pendapatan peniaga pun semakin menurun, sebab apa? Sebab penduduk pun tak ada pendapatan nak beli barang tu, okey, faham? Lepas tu, bagi fasa melambung, okey, pendapatan perniagaan semakin meningkat sebab apa? Sebab ramai yang membeli barangan produk tersebut. Okey? Okey, itu saja. Okey, terima kasih dah boleh duduk. Okey, bagi tepukan dekat kumpulan diorang. Okey, kumpulan yang kedua. Servis fotografi. Awak sini. Siapa yang bentang? Boleh sini. Okey, dengar sini Raja nak bentang. Kena baca tadi sekali lah. Tak baca dia punya apa yang awak dah ni je. Fasa kemalaysiaan tidak mengambil tidak penempatan untuk mengambil gambar kerana menggunakan telefon pintar sendiri tidak mendapat pendapatan yang secukupnya. Fasa melambung mendapat lebih penempatan untuk mengambil semasa perkahwinan, mendapat pendapatan tinggi untuk perniagaan ini. Okey, bagi servis fotografi untuk fasa kemalaysiaan, tak ada yang mengambil gambar sebab apa? Sebab ramai sekarang dapatkan handphone yang canggih. Satu hal lah, lepas tu orang pun tak ada duit lah nak ambil servis fotografi sebab apa? Sebab orang pun tak bekerja. Pendapatan pun semakin menurun. So bila di fasa melambung, ramai orang yang buat majlis perkahwinan, majlis konvo. So ramailah job untuk servis fotografi ni. Okey, boleh. Untuk fasa kemalaysiaan, tak ada pun orang buat wedding ke, tak ada orang buat pergi konvo. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Tak ada duit. Okey, boleh faham? Okey, terima kasih. Untuk kedai pakaian. Siapa kedai pakaian? Okey, sini datang ke depan bentang. Pasal ni je. Fasa kemalaysiaan kurang pengeluaran pakaian, tidak dapat membayar upah pekerja. Fasa kemalaysiaan dapat kurang pengeluaran pakaian, tidak dapat membayar upah pekerja. Fasa melambung pula banyak permintaan daripada pelanggan, jumlah semakin bertambah dapat mengurangkan pengangguran. Okey, untuk kedai pakaian, kurang pengeluaran pakaian sebab apa? Sebab tak ada permintaan dan tidak dapat membayar upah pekerja, akan berlaku pengangguran kepada pekerja-pekerja mereka, okey? Lepas tu bila dekat fasa melambung, banyak permintaan daripada pelanggan dan akan banyakkan lagi dia punya jumlah pengeluaran, okey? So, bila dah macam itu akan meningkatkan pertambahan pekerja. So, akan berlaku pengangguran ke? Tak. Okey, betul. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Yang keempat. Siapa ni? Okey, awak. Kedai makan Okey, yang seterusnya saya bentangkan pasal apa ni? Pasal kedai makan. Okey, untuk faktor bagi trend dia punya ni Malaysiaan. Antara sebabnya adalah kedai makan itu kurang pelanggan. So bila kurang pelanggan, pekerja dekat kedai itu akan diberhentikan sebab kurang modal ataupun kurang kewangan. Okey, untuk yang fasa melambung, faktor dia antaralah kedai makan itu mempunyai ramai pelanggan. So bila ramai pelanggan, kedai itu akan memerlukan banyak pekerja untuk bekerja dekat kedai makan. Kita. Okey, betul. Untuk kedai makan, bila dekat fasa kemalaysiaan, kedai makan tu kurang pelanggan. Sebab apa? Sebab orang pun dah tak mampu dah nak makan kat kedai makan tu. Lepas tu pekerja pun diberhentikan sebab apa? Tak mampu nak bayar upah pekerja. Okey, untuk fasa melambung, kedai makan tu akan semakin ramai pelanggan dan semakin bertambahlah dia punya pekerja. Okey, terima kasih.
Okay, aku melawak last. Okay, kelas. Okay, kelas. Ya, baca. Bengkel motor kemaslahatan. Penduduk tidak mampu servis motor sebab ramai tak kerja dan tak ada wang. Pendapat bengkel motor semakin menurun. Melambung. Penduduk mampu servis motor sebab ramai dah mula kerja. Pendapat bengkel motor semakin meningkat. Terima kasih. Okey kelas, untuk bengkel motor pula. Bagi kemaslahatan, penduduk tak mampu nak servis motor sebab penduduk pun tak ada kerja, tak mampu nak bayar upah kepada si bengkel motor tu lah. Okey. Lepas tu, pendapatan bengkel motor akan semakin menurun. Untuk melambung pula, penduduk bila dah ada kerja, dia mampu tak untuk servis motor? Mampu. Sebab apa? Sebab pendapatan ekonomi pun dah berkembang, penduduk dah ada duit untuk membayar upah kepada mekanik yang menjalankan perkhidmatan servis motor. Okey, boleh semua? Okey, so apa yang kita dah belajar hari ni? Kita belajar berkenaan pasal okey, so kamu dah pandai belum melukis bentuk graf? Dah pandai belum? Dah pandai, okey. So kamu dah dapat nyatakan belum dua fasa untuk kitaran graf ekonomi ni? Okey, semua okey, semua boleh? Okey, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih.